Selagi nama dunia, kita tak akan dapat lari dari ujian Allah. Dan selagi nama dunia, kita takkan sesekali dapat berehat. Selesai satu ujian, datang lagi satu ujian. Selesai satu masalah, datang lagi satu masalah. Dah nama pun dunia. Tapi sampai bila? Sampai Allah tunaikan apa yang dijanjinya dalam Quran, iaitu syurga buat orang yang sabar. Sebab itu apa sahaja yang kita lalui dalam kehidupan kita, ujian berat, masalah berat yang kita lalui, walaupun sehingga kita rasa nak putus asa, kuatkan diri dan terus bersabar. Kerana kehidupan yang kita lalui di dunia ini hanyalah satu perjalanan yang akan membawa kita ke sebuah destinasi, sama ada syurga ataupun neraka. Dan sudah tentunya kita nakkan syurga, jadi teruskan bersabar. Rugi kalau kita terus bersedih, terus kecewa, terus hampa. La tahzan, innallaha ma'ana.